Assalamualaikum. Selamat datang 4 bulan 3 tahun 2025. Jadi vlog hari ni. Saya nak bangkitkan satu situasi pada 30 bulan 9. Bukan 31 bulan 9. 30 bulan 9. Bukan 31 bulan 9, 30 bulan 9. 1 bulan 10. Dalam berita tu ada pegawai daripada kontingen Pahang ni kan meninggal dunia. Saja-saja tu dengan korporal tu. Kalau ada, bagi tahu ada unit koreksi Pahang ni yang kaitan dengan gaji, melibatkan anak sari dengan dapi dan benda kumpulan dia orang. Kalau ada, tolong bagi tahu ada. Kalau tak ada, bagi tahu tak ada. Bukan 31 tau. Ya, video sebelum ada ni 31 tau. 31 bulan 9 tak ada. 1 hari bulan 10. Silap saya sebut tadi. 30 hari bulan 9 kejadian dia. Keluar berita 1 hari bulan 10. Kejadian saya di Rompok tu 25 hari bulan dekat Kuantan Perik. Saya dimasukkan dalam kecemasan dekat buat trauma tu 2 hari tak silap saya. Lepas tu berlakulah pelik-pelik. Kumpulan Hamid Andani ni. Bukan kok dia nak kena ikut dia punya telunjuk. Nak ikut dia punya telunjuk kumpulan. Kita nak kena ikut apa benda, kita nak kerja apa benda, nak kena ikut dia. Telunjuk dia. Kumpulan ni. Dia orang ni melampaui batas tau. Kumpulan ni. Kumpulan Hamid Andani ni dengan grup dia dekat kedai Pak Loh tu. Yang ada general 5 bintang, 6 bintang tu. Din tu apa benda tu. Kan. Kamarul ke apa benda. Azhar tu apa benda tu. Melampaui batas. Apa kaitan saya dengan dia orang ni. Kan. Yang kena tangkap dekat Pulau Pinang gitu. Kes bunuh anggota polis tu apa benda tu. Berjalan tak kes tu? Kalau berjalan cakap berjalan, kalau tak berjalan kenapa? Kena buat postmortem. Ada kaitan tu dekat kes kejadian ni pun lebay gitu. Kawan-kawan. InsyaAllah. Pasal kumpulan dia orang ni, pasal Harimau Kumbang ni. Geng-geng Harimau Kumbang ni kita nak kena ikut telunjuk dia. Polis apa benda, anggota polis ni, pegawai polis ni, pegawai mahkamah ni nak kena ikut telunjuk dia. Kumpulan dia. Dia nak tunjuk hero, dia nak tunjuk keras kepala kat situ. Itu dia mencabut undang-undang negara kumpulan terbaik. Saya usul satu task force seperti sebelum pada ni diwujudkan ni. Tuan tu rapat sembah pada Tagu. Kalau dapat tengok video ni kan, merapat sembah untuk satu pasukan task force selama mungkin ni untuk dapatkan siasatan gambaran penuh kepada kumpulan dia orang ni kan. Kumpulan ni bukan kumpulan kecil tau. Kumpulan dibincangkan oleh Ketua Polis Negara sebelum pada ni, termasuk Musa Hassan yang dikatakan 9 dragon ni. Dia kata wujud tak wujud tu kan. Yang Ahmad Bashar kata tu. Ahmad Bashar pula dah. Ali Bashar cakap tu. Kan. Sebenarnya saya nak cakap pegawai polis tu jadi kambing hitam je pada kumpulan ni. Kan. Dia mungkin Villain Nation punya agensi. Bawah apa benda, pentadbiran Scammerism Institute dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, alright. Kita jumpa lagi next video.